tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Selamat pagi. We are going to Hat Yai. Dah surau dia. Ni surau dia, tempat sembahyang. Lepas tu ni tempat ni. Tada, ambil wuduk. Canggih oh. Boleh lepak. Masih mengantuk lagi ya. Ui, what is that? Kita lihat manusia-manusia kerdil. Macam tak payah menyorok. Elok lah, ikhlas sikit. Ni anak sakit. Tak make up. Tapi ya Allah, ngantuknya tak cukup. Station itu yang make up sekarang. Tak cukup tidur. Get ready with me dalam train. Tadi pagi muka busuk betul. Tapi dah mandi lah. Walaupun muka busuk tak make up, dah mandi. Kalau korang tanya aku pakai apa nampak muka glowing tu kan, aku pakai sunscreen. Tapi ni brand aku. Tak keluar lagi lah guys. Sudah sampai. Cik Mak keluar dulu, kita nak ambil tu. Risau pula pengsan bau ketiak je gang. Apa dah guys? Padang besar. Ya. Saya okey. Yeay. Alhamdulillah. Selama 5 jam kami berada di dalam ini. Kita dah selamat sampai. Itu dia tunggu van. Kita ada VIP untuk masuk ke Thailand nakam. Sekarang kita lalu border. Tunggu je lah. Dah sampai dah. Masuk van. Syamina, waka. Acah ni orang. Acah. Bersayang. Nanti Daddy datang. Happy lagi kena orang. Mana acah kena orang Marilah kita. Ya Allah, rambut aku. Tak boleh record sini. Sorry korang. Kita masuk dulu. Okay, kita menuju ke hotel kita. Lepas tu kita terus nak pergi cari makan. Saya tour guide sebenarnya. Okay? Hai semua. Sampai rumah. Boleh saya tekan hari. Wah, kali pertama ya kita berjalan dengan rakan-rakan dan Thailand ya selama 15 orang. Ya sayang. Duduk dalam nanti kau hitam. Dah lah panas gila ni. Ni Thailand lagi panas daripada Malaysia. Kita kat sini 2 hari 2 malam je guys. 2 hari setengah. 2 hari 2 malam je. Tak sampai 3 hari pun. Sebab nanti last day nak kena balik pukul berapa yang gerak daripada sini? 3 kan? Awal lagi. So kita kena bangun pukul 7 pagi untuk kita pergi makan-makan. Rugi lah kan? Kalau bangun pukul 12 kan? Lepas tu terus dapat. Okay, tunggu kita sampailah. Katot dek car tu bye. Kita makan-makan dulu. Tak ada suara. Makan-makan dulu dekat Katot dek car. Nak order makan. Hello guys. Hello guys. Nah, Lian tengah eat apa tu? Overall Katot dek car ni biasa-biasa je. Bagi akulah. Sebab aku pernah rasa yang tepi jalan yang Katot Mina tu memang sedap. Nanti kita try rasa lagi sekali. Nanti kita nak jalan, kita nak pergi ambil motosikal. Moh, jom. Nak pergi ambil motor. Nak
merempit pula. Dah merah dah baju aku. Apa ni? Break SPJ? Siapa nak takut? Ni, merah ni. Nampak ni? Apa yang merah ni? Melekat ni. Sebab ni dalam. Tapi saya tengok akan nak mutu mana. Yang mana ada, yang tak ada. Faham tak? Okey. Yang mana dia stop? Mu nak mutu yang mana? Kecil ya. Tak, dia kena kira. Tak sensor. Kecil boleh. Kecil boleh awak mutu ah. Mutu yang besar. Saya nak tengok akan yang Siapa? Yang kecil je. Orang bising-bising. Error. Satu error berapa? Okey, dengar dulu. Ya, dengar. Error 5. Okey, satu, Jono satu lagi. Satu siapa ni? Ada Upi. Siapa tak pilih lagi? Upi orang. Vroom vroom, Yan. Vroom vroom. Where we are going? Motorcycle. Kakak, Syekal yang pegang kakak. Syekal pegang kakak pula. Syekal pegang. Mereka. Baiklah. Alah, muka. Nasanya. Kita dah sampai ya floating market yang kita nak sangat tu. Sekarang semua tengah beratur sebab air kat sini paling murah. 20 dalam cup. Oh. Sama je. Oh, sama je. Okeylah. Ambil je lah. Aku dah terlalu dahaga. Ya, betul. Sama. Mana dah anak aku tadi? Tak apalah, anak aku dengan bapak dia. Ni lah ambil gambar ni lah. Awak ni sebenarnya. Saya nak satu. Oh, aku dulu. Nah. Terbaik 20. Thanks. Terbaik doh. Hihi, dek. Saya dah dapat. Bukan gila. Yang beli apa? Banyaknya. Kita orang lagi center Hanyai. Dah center dah dekat floating market. Tak banyak pun benda yang beli. So jom. Ready, set, go. Woohoo. Cara mak bapak enjoy buat susu tepi jalan. Geng-geng mak bapak macam ni lah. Terkejut mak. Mari kita jalan-jalan malam-malam, jalan-jalan. Biasa je lah, yang ni biasa je. Sekejap saya tunggu lagi saya punya duit. Ni macam tak naik kali dia.
Boleh, boleh. Tapi kalau nak rasa tetap memang sebab dia longgar. Rasa sangat dia punya besar tu longgar tu nampak. Wow. Tak ada lah. Thank you ah. Banyak design-design yang dah ni lah. Betul-betul panjang. Tak ada lagi beg warna merah. Dia macam warna yang sangat terang Kita nak gimana pakai beg macam ni? Nak joget lambat lah. Malam pesta muda. Cantik kan warna hijau pink? Mana? Kau memang suka warna block colour tapi cantik. Orange tu macam. Yang tu lah wang. Yang atas ni. Berapa ringgit? Ini buat beg susu ke? Inilah. Kau percayalah beg-beg macam ni akan jadi beg susu kau. Gentlewoman ni local brand Thailand kan? Saya kot. Promotion. Sekarang kita dekat Gentlewoman. So kita ada berbagai-bagai beg, tapi yang paling cantik adalah yang hijau pink tu. Yang ini dalam ringgit Malaysia dalam 107. Ni affordable sebab benda ni memang kalau you pakai, kalau you pakai dari jauh you akan nampak. Sesuai untuk you yang badan macam ni, sesuai. Okey. Ya, sesuai ni. Ini menyelar dari jauh. Oh, itu Bella tu. Okey, sekian. Sekian. Kita nak makan-makan, korek-korek. Korek-korek udang. Korek-korek kepala udang, sedut. Korek apa? Astagfirullahaladzim. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Cepat. Berlari berkejaran. Seindah bunga di taman. Lama tak datang sini. Jam. Pukul 10 tutup. Tempat makan pukul 10 tutup. Yang ni pukul 12. Tak apa. Jom. Tu belah sana. Makan udang hidup. Udang manis ni. Udang manis nampak dia geduk. Kau makan nanti dia geduk dalam mulut. Dua je lah. Nak dua? Tak. Kita tak nak. Satu je kita kongsi. Tu salah ada lagi satu. Okey. Ingatkan ada dua. Weh, krip weh. Nampak macam menarik. Warna-warni. Sama-sama rasa. Banyaknya sekali kan? Kan? Dah kata sedap. Sabar, nak rasa. Janganlah cendolkan banyak-banyak. Hanya cendol sikit je. Comel eh? Mak kau comel. Dia ambil bawang. Dia bergerak kat. Dia gaul-gaul semua sekali. Kan? Ni aku rasa sekejap sikit. Tapi aku dah lama tak rasa. Tapi pedas lah. Aku tak boleh pedas. Ni pedas sikit. Ambil yang sikit je lah. Saya nak ambil sikit je. Ya, sedap ah. Sedap kan? Kenapa? Nah. Dia punya manis udang. Tapi Lecekang. Saya nak lecekang. Ais kurang manis sikit. Kurang manis. Makan dulu guys, pokoknya. Pad Thai. dah kat air. Habis dah. Habis. Abang dah. Dah tadi. Dia boleh bagi Lia ni macam tak pedas, macam pedas sikit. Dah. Bagi dia rasa satu dulu. Dia boleh tahan tak? Tak. Dah dia dah. Alah, pedas sikit boleh. Dia tak tahu pun you punya apa. Nah. Sedapnya, pandainya. Okay guys, alhamdulillah. Marilah kita pun dah selesai makan. Kenapa aku punya berjalan? Jomlah kita balik, kita nak singgah 7E. Lepas tu kita nak balik rumah, nak mandi, nak tidur esok pula. Okay? Okay guys, kita dah sampai rumah kita. Kita buka separuh je sebab takut. Jom kita masuk.
Barai dah. Begitu barainya di. Morning everybody. It's day 1. Day 2. Kita pergi breakfast dekat Chamburi. So breakfast tu di Insam lah. Dimsum, maksudnya dia masak-masak juga pulut ayam semua ada. Okay, jom. Mari semua. Siapa kunci pintu? Berjalan berduaan, seindah bunga di taman. Aku tukar lah baju juga. Kita kan turis. Main sini. Kau tengok dia. Saya turis mah. Turis kap. Betul. Itu pertama. Lagi yang cita. Dia 24 jam cita. Okey lah. Tak payahlah mama ngalah. Baran lah bagi. Baran lah bagi. Dah. Alah macam dia seorang lah yang paling gelap dalam dunia. Lian, come. Lian. Sini. Kalau bayar saya kena ikut meja. Satu meja, satu family dia kata. Lian, come. Sekal dengan ni, come. Dah macam anak-anak dah. Anak-anak, sini. Nah. Come duduk sini. Nak tengok dia punya ni. Kasut dah dengan taksir ni. Kat mana ambil dimsum? Mak dengan muka tak mandi. Baju tidur LV boleh tak? LV Cina. Bagi akak dulu. Saya nak satu. Thank you. Berat juga. Oh, ni sejuk. Lepas tu dia panaskan balik lah cerita dia. Tak apa, kita try ni satu tengok. Satu. Kalau tahu tak ada order nasi lemak. Kita order nasi lemak 3 rasa ketam. Ya ke? Alah, tak apalah. Nanti Liam boleh makan. Powder warna-warni lah. Kacang hitam, merah, keladi, ungu. Tak ada ke pau kecil-kecil ni? Pau apa benda ni? Matcha custard. Tak nak lapang. Lian, satu. Tak nak lah udang. Ni kak, scallop ada. Ni ada scallop. Sekejap saya tengok lagi. Warna purple ni apa? Oh, ni dimsum. Oh, beza. Saya tak ambil banyak tau dimsum. Ni apa? Oh, nasi lemak dia dah makan. Nasi lemak. Nasi lemak ketam 3 rasa. Jom kita cuba. Good morning, breakfast apa dekat Hatnyai. So pagi ni kita makan nasi lemak ketam 3 rasa. Rasa? Dan kita ada dimsum cabura. Yang ni apa ni soto kan? Okey. Daging harimau gembira. Saya menangis jadi gembira pula. Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi dah bangun dah. Okey. Daging dia rasa daging.
lembut. Tapi dia tak banyak seasoning pun yang tega. Okey lah. Kita ada donat udang. Alamak. Donat udang Udang tu dijadikan donat. Panas lagi ni kalau nak rasa ni. Kejap lagi aku rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nasi lemak ketam. Ketam 3 rasa. Wih, cili dia banyak tau. Memang tak pakai cili dek. Cili dia aku tak tahu bilang. Tak pedas pun. Kan nasi lemak dalam mangkuk Rasa sikit dia punya ni. Crunchy tak? Crunchy. Tapi saya dah terlampau kenyang. Ni kita try. Sikit udang kot rasanya. Betul udang. Next kita ada dim sum. Kita try okey. Tak payah cicah-cicah. Panas ni orang. Apa nama dia? Panas ya? Panas sikit. Ni sekejap. Ni sedap. Sangatlah refreshing lah. Next, dim sum. Patutnya makan dim sum je, jangan order nasi lemak kan. Rasa dia punya dim sum. Bismillah. Sizing. Masih tak? Ni nak apa? Chicken nak? Ni? Apa ni? Entahlah. Rasa je. Oh, ni macam seafood. Saya rasa ini yang sedap. Dekat saya lah. Ni rasa dia biasa je. Ini sedap. Ya, sekali kita ada donat udang. Kita try sedap tak? Tapi nak setengah je boleh tak? Sebab saya dah macam full sangat. Macam mana diorang buat donat udang ni? Oh. Ini penuh. Udang ni penuh. Udang dia full dengan rasa udang lah. Dia macam ingatkan dia letak tepung banyak. Tapi udang dia banyak. Memang rasa udang. Sedap. Tapi aku dah terlampau full lah. Oh, panjang. Ni buat balik. Itu cara bekas. Okay, last Dia sebenarnya goreng dengan yang kukus sama je. Sizing. Sedap. Tapi aku dah pegang. Okay, kita dah settle makan.
Kita nak balik, nak mandi. Lepas tu kita plan dah tengok kejap lagi kita nak pergi mana. Kenyangnya. Rasa nak tidur balik. Itu intro. Tak, intro dia. Okay, kita orang akan pergi merayap hari ni. Tengoklah gimana. Anak saya. Smile. Jom. Baru nampak tadi tak nampak lah. Kak, dia dekat yang lama pun pakai helmet dia. Aku pun perasan. Tahu lah sayang helmet tu. Aku kena curi. Sumpah weh, tak perasan weh. Kita jalan-jalan dulu kat aircon. Sedap kan? Oh, nampak? Beda. Beda tak nak layan aku. Nampak? Tak. Tapi masa ni turun. Penatlah belakang saya. Jom. Jomlah. Kita sedap Obi kan sampai sakit kaki Obi. Ini beg-beg ku. Urut Obi. Urut. Makan. Asyik makan je. Mari kita rasa. Color is a green color nasi. Ya, green color nasi. Pulut dia sedap. Pulut dia sumpah sedap. Pulut dia panas. Okey, mangga dia pun sedap. Tapi manis. Lemak, mangga dia lemak. Betul-betul menikmati makanan. Lepas ni kita pergi pakai baju Thailand pula. Jalan kat mana? Dekat area sini 10 minit. Ambil gambar sikit. Pergi Thailand berpuluh kali. Tapi tak pernah pakai baju Thailand. Baik tak pergi. Betul sakit hidung. Terangkai hidung ni. Sakit tau. Sebaik saya cantik. Yang baru tu di dalam. Ha? Oh salah. Oh sinaran. Sinaran mentari berdiri menyusukan jiwaku jika bersamamu mesranya bagai bulan dan bintang. Aduh. Ni kedai apa macam best tu? Panas sis. Betul-betul panas. Tertutup. Wah. Okey, sudah sampai. Kedai helmet comel. Apa yang Mana bapak kau? Yang ni? Lihat ni bear. Bear. Lihat look, ada bear. Comel. Ada tanduk. Yang panda. Boleh terpakai ni? Mana nak bawa balik? Bapak besar Lian. Tak, boleh dah ni. Besar lah Lian. Suka yang ni. Dia suka yang ni. Ha, Mami. Wah, cantiknya. Yang Tu? 230. That's berapa? 230 baht. Murah. 230 baht only. Ha. RM30. Ha. Okay, Mai.
Okey. Okey. Selera. Okey. Selera. Okey. Wow. Okey dah. Of course already. Oh. 4:30. Cantiknya. Oh, I see. Ni photoshoot ke apa? Open 8:30. 8:30. AM lah. 8:30. And then go there lah, go there lah. Tutup dah. So you want to go? I think Morning okay. I see. So, okay. Tengok lah. Then I return back the costume to you. Weh, ni Bella Stila. Bella Strel. Sorry kan. Last night at Hat Nyai. Berjalan je kerja. Lagi. Ayo. Bawa apa tu Yan? Rum. Hon sikit. Okey, hon. Ambil gambar dulu. Cincau. Sedap ke tak? Jom kita rasa je. Boleh. Takkan tak boleh. Aku buat dulu. Dia dah usia daripada tadi. Jom. Sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul rasa cincau. Sup peta dia? Potato. Oh, ni ke? Aku ambil yang tak ada sayur. Kalau yang sayur yang tu lah. 100 je lah. Kak, yang tak nak sayur? Tak nak sayur. Apa beza dia tak nak sayur? Tak ada sayur je? Tak ada lah sayur, salad, sayur. Oh, sama je. Kau tengok dia turun macam tu. Dia takut. Weh, sekat-sekat dia turun weh. Ya. Kenapa? Ya, Mami bayar. Oh, yang nak Milo ke? Tadi kau beli Nutella kan? Apa? Mungkin Nutella. Urut pula kita. Cah. Selesai ya urut. Esok nak balik dah. Semua muka puas kena gepak. Ayo, lagi. Okay, bye.